Assalamualaikum, saya Muhammad Adi bin Hamidi dan saya berumur 17 tahun dan saya bermain di posisi prop. Antara cabaran terbesar yang saya perhadapi ketika bermain di udara rugby ialah kesukaran mendapat kepercayaan cikgu untuk menjadi pemain utama. Antara perkara menarik yang saya belajar di udara rugby ialah saya dan rakan-rakan membantu cikgu untuk mengadakan kejohanan rugby di sekolah. Ini merupakan hari pertama bagi latihan rugby pada tahun 2026. Kita melihat ramai pemain yang menghadirkan diri pada petang ini untuk berlatih bersama-sama. Dan saya harap komitmen yang sama akan diberikan sepanjang tahun 2026. Kita akan lawan antara ramai penonton nak tengok. Cepat lelaki pergi sana. Tengah padang mana cepat sikit. Bola panas. Go. Okey, dua. Ni apa ni? Kenapa ni? Dua UTM. Okey, dua UTM. Mana dua UIM? Cepatlah. Mari. Okey, kalau tak cukup 10 orang kita tukar lain. Ada kita buat 10 orang kan? Okey, 2 UTM, takkan 5 orang. Mana lagi UTM? Okey, 5 second. Kalau tak ada, kita tukar dengan lain. Mana lagi 2 UTM? Okey, 2 UTM 1, 2 UTM 2, 2 UTM 3. Okey, 2 UTM 4, 2 UTM 5 ada. 2 UM keluar lawan 2 UIM. 2 UM mana? Okey, 2 UM pergi 2 UM. Bola 2, bola 3. Bola 4, last ball.